Halo bos, selamat petang. Saya Awang Pang. Hari ini kita kedai ada masuk baru punya stok. Okey, tahun 2021 Toyota Vios G-Spec 1.5cc punya lah. Okey, orang panggil Vios Jerong. Okey, harga jual 56,800. 56,800 kereta ni. Okey, kereta ni tadi saya test drive semua okey lah. Semua okey. Dalam pun cantik juga. Okey, kalau buat loan bulanan starting dari 500 lebih, 500 lebih ya. Okey, 360 kamera memang ada punya. Okey, kiri kanan belakang depan semua ada. Okey, dia pakai Toyota punya engine 2 VVTi, lepas tu CVT gearbox. Dia punya CVT memang stable lah. Memang stable, lepas tu dalam sini ada fan. Kiri kanan pun ada. Okey, bagi kereta lagi senyap lah kat dalam bawa punya time. Okey. Lampu dia ada 3 mata, 1 2 3, lepas tu daylight lagi. Okey, banyak cantik, banyak lawa. Okey, sini ada kamera. Dalam fully leather dalam fully leather. Warna hitam original leather. Lepas tu ada airbag lagi dia punya seat. Boleh nampak sini. Airbag lagi, sini ada airbag lagi, push start button. Dia mileage dia 63,000. 63,000 kat sini. 360 kamera kat sini original punya lah. Toyota touchscreen player. Walaupun dia CVT, dia pun ada pedal shift bagi you. Okey, tahun 2021 boleh ikat bank 9 tahun boleh ikat bank 9 tahun. Bulanan starting dari 700 lebih. Okey, belakang punya seat selupa macam baru. Ini warna memang banyak lawa, warna orange warna orange. Okey, belakang macam ni. G-Spec confirm ada disc brake punya kat sini bawah. Okey, tahun 2021 Toyota Vios Jerong 1.5cc G-Spec. Bawa rasa macam kereta baru. Okey, bulanan starting dari 700 lebih. 700 lebih, ikat bank 9 tahun lah. Okey, kalau harga cash 56,800. Kalau anda dengar cari satu kereta nak jimat minyak, lepas tu maintenance pun okey, pun tahan, pilih ini Vios, memang sesuai. Okey, kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.